Assalamualaikum. Hari ini Abang nak share ayam buttermilk lemak pedas dan memikat. Mula-mula kita perap dua bahagian dada ayam yang dipotong dadu dengan 1 sudu besar serbuk kari, 1 sudu teh garam, 1 sudu teh serbuk lada hitam dan sebiji telur. Gaul hingga sebati dan kita perap lebih kurang 15 hingga 20 minit. Ayam yang telah diperap kita akan salut dengan campuran setengah cawan tepung jagung bersama dengan setengah cawan tepung gandum. Campurkan juga dengan 1 sudu teh lada hitam dan 1 sudu teh garam. Kacau dengan penuh kasih sayang biar setiap putaran tu jadi kenangan rasa yang bakal melekat di hati dan lidah. Okey geng, sekarang kita masuk bab yang paling penting, penyatuan di antara ayam dengan salutan tepung. Ini proses penyatuan rasa macam majlis akad nikah dalam mangkuk. Kita kacau biar mesra, biar tepung tu peluk ayam dengan penuh kasih sayang. Macam mak-mak peluk anak-anak bila balik daripada sekolah. Saat minyak mula berbisik di dalam kuali, kita turunkan ayam yang telah bersalut rapi, umpama wira bersiap di medan rasa. Bunyi gorengan itu bukan sekadar bunyi, ia irama yang menandakan keajaiban sedang berlaku. Tepung mula berubah warna menjadi keemasan yang menggoda dan aroma mula menari di udara. Biarkan ayam tenggelam seketika dalam pelukan minyak panas. Jangan diganggu terlalu awal kerana sabar itu rahsia kerangupan. Bila luar sudah rangup, dalamnya kekal juicy, seolah-olah rasa itu disimpan rapi seperti rahsia hati yang belum terungkap. Kita angkat gorengan ayam dari lautan minyak panas seperti pahlawan yang baru pulang dari medan rasa. Kulitnya yang rangup bagai perisai, isi di dalam masih lembut, menyimpan rasa juicy yang bakal memikat lidah anda. Okey, sekarang kita mulakan dengan seketul mentega jatuh perlahan ke dalam kuali panas. Ia tidak sekadar cair tapi melepaskan haruman harapan, tanda permulaan sebuah kuah yang bakal memikat rasa. Bila mentega mula menari, kita masukkan bawang merah yang dimayam halus. 5 biji cukup untuk menjulam rasa dan warna. Ia layu perlahan bagai kenangan yang sedang dibakar lembut. Kemudian kita hadirkan 2 tangkai daun kari. Bukan sekadar daun tapi jiwa masakan Melayu yang harum dan berani. Ia meletup kecil dalam mentega menyapa hidung dengan aroma yang tidak boleh dilupakan. 3 biji bawang putih dicincang halus menyusul wira kecil yang membawa rasa dalam diam. Kita kacau perlahan biar semuanya bersatu. Goreng hingga wangi hingga dapur terasa seperti di restoran 5 bintang. Kemudian taburkan 3 biji cili padi yang dipotong nipis. Pedasnya bukan untuk menyakitkan tapi untuk menyedarkan lidah bahawa cinta itu ada dalam rasa. Bila bawang dah wangi, kita tuangkan 1 cawan susu cair. Putih, lembut dan penuh kasih. Ia menyelimuti bahan-bahan tadi menjadikan kuah pekat dan berkrim seperti pelukan hangat di hujung hari. 1 sudu teh garam kita tabur ikut selera, ikut jiwa. Bila kuah mula mendidih, kita masukkan ayam goreng yang rangup tadi. Kita kacau perlahan biar setiap inci ayam diselimuti kuah biar dia bersatu dalam rasa dan rupa. Dan bila semuanya sudah sekata, kita sendukkan ke dalam pinggan. Bukan sekadar hidangan tapi karya seni yang boleh dimakan. Ayam buttermilk ini bukan biasa-biasa. Ia luar biasa. Kalau anda rasa video ini membuatkan anda tersenyum, jangan lupa tekan butang like, share dengan kawan-kawan yang suka makan dan berikan komen anda di ruangan komen di bawah. Dan yang paling penting, yang belum follow, sudi-sudilah untuk follow sebab kat sini bukan sekadar masak tapi juga kita cipta rasa, cerita dan kenangan bersama. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.